Jawapannya ya, boleh. Mystic Man Beard Growth memang diciptakan khas untuk lelaki yang mempunyai kesukaran dalam menumbuhkan jambang. Setiap lelaki mempunyai taburan folikel pada wajah mereka yang membolehkan bulu untuk tumbuh. Perbezaannya adalah sesetengah lelaki mempunyai folikel yang mampu untuk menumbuhkan bulu dengan mudah secara semula jadi. Manakala selebihnya pula mempunyai folikel yang tidak berupaya untuk menumbuhkan bulu disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya ialah hormon, genetik, kesihatan folikel dan juga peredaran darah. Mystic Man Beard Growth tidak boleh mengubah hormon dan genetik. Akan tetapi, Mystic Man Beard Growth mampu untuk menambah baik kesihatan folikel dan juga peredaran darah. Untuk membolehkan folikel menumbuhkan bulu, ia memerlukan bekalan oksigen dan nutrien yang dibawa oleh sel darah. Di sinilah Mystic Man berfungsi. Setiap sapuan akan membantu mengembangkan salur darah, seterusnya melancarkan peredaran darah ke folikel dan membekalkan apa yang ia perlukan. Sekaligus membantu meningkatkan potensi folikel itu sendiri untuk menumbuhkan bulu. Kesimpulannya, semua lelaki memang boleh menumbuhkan jambang. Bezanya cuma keupayaan dan potensi. Tingkatkan potensi folikel anda dan tumbuhkan jambang yang anda idamkan dengan Mystic Man Beard Growth. Dapat sesuatu cantik!